Ini adalah kelebihan bagi mereka yang dah mulakan tabungan emas. Bila anda terdesak ataupun berlaku kecemasan, anda ada dua pilihan. Sama ada anda pajak ataupun anda jual emas tersebut. Ia bergantung kepada keadaan dan keperluan anda. Buat keputusan dengan betul mengikut situasi anda. Jangan ikut kad orang kerana orang tidak berada di situasi anda. Emas adalah alat kewangan yang fleksibel. Kalau masih ada harapan untuk tebus, pajak lebih baik daripada jual. Kalau keadaan terlalu mendesak, jual ia lebih baik. Kerana emas kita boleh beli semula. Ini adalah kelebihan emas sebagai dana kecemasan. Kita ada pilihan sama ada mahu jual ataupun mahu pajak bila tiba waktu terdesak. Sekurang-kurangnya, kita tak perlu pinjam dekat bank ataupun berhutang dengan orang. Anda boleh mula serendah RM100 melalui simpanan emas Physical Account Gap bersama Public Gold. Bagi yang nak mulakan simpanan emas dan nak ada dana kecemasan, anda boleh rujuk pin video saya ataupun tekan butang sign up. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Follow saya untuk tahu lebih lanjut mengenai emas.